Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pagi ni saya ajak Nahu. Saya mengulang balik. Sebab semalam saya ajak guna skrin kan. So, saya nak ulang balik sebab skrin saya tengok tak elok lah nak upload kat YouTube. Ustaz lah, nak setting Ustaz. Saya nak bagi dia duduk kat atas. Tak mau kena komen. Ustaz. Okay. Tak maaf lah kalau ada kekurangan apa-apa. Okay. So, saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafizal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tak nampak boleh habaq saya nah. So, pagi ni kita akan mengaji ilmu nahu. Muka surat ni. Muka surat 203. Siapa yang ada buku ataupun PDF boleh buka lah muka surat 203. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share live saya. Okay. Okay. Hari ni kita sambungan daripada apa? Habis hari tu kita mengaji Al-Ma'tuf kan. Al-Ma'tuf. Kita Melayu kita panggil Ataf. Tapi kalau sebetulnya Ma'tuf lah lagi tepat kan. Ataf pun boleh juga. Tapi elok kita panggil Ma'tuf lah. Orang tanya Ataf benda pula kan. Okay. Kita dah habis dah. Waw, fa. Dia ada huruf Ataf ni ada 9 lah. Ada 9. Tis'atu ahrufin. Huruf Ataf ada 9. Saya panggil dalam bahasa Melayu kita panggil 9 partikel sambungan sebab ma'tuf ni perkataan disambungkan. Yang Zaidun ni lah dakhala Muhammad wa Zaidun ni ya wa Zaidun fa Zaidun tu yang dia panggil ma'tuf. Tapi kalau proses ni kita panggil ataf lah, itu atfun nasaqi. Siapa nak boleh order buku ni? Tuan Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumpah dia tak payah tuan saya, bukan tuan saya Cayam. Okey. Kemudian kita dah habis dah itu. Summa belakang sikit. Okey. Dan hari ni kita akan mengaji au, insya-Allah au sampai habis lah. Au sampai habis. Tuan Darul Fakar Agro mana dapat kitab? Saya beg kuning tak ada dah. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh ke TikTok channel saya, ada nombor Pak Wahab saya. Ambil je nombor Pak Wahab saya. Itu saya buat link, kadang-kadang orang tekan link tu dia tak masuk pula. Jadi saya senang beg kuning saya tak buat dah. Terima kasih Tuan Hafiz bagi hak mi syukran. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil nombor Pak Wahab saya. Saya menjual dalam Pak Wahab saja. Saya menjual dalam Pak Wahab saja. Faham kan? Wasabi Pak Wahab. Okey. Huruf ataf lah. Huruf ataf ada 9. Dia ada... Terima kasih Tuan Zenji bagi bunga ros. Dia kalau sebenarnya 10. Iaitu ima. Tapi saya tak mau lah bubuh ima. Sekali orang pening pala. Ima tu kita jarang guna lah. Jarang guna. So kita ambil yang senang guna. 9. 9 lah, senang sikit. Sebab Nahu ni memang dah advance dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share live saya. Lah ni kita mengaji Nahu lah. Lah ni kita mengaji Nahu muka surat 203. Siapa nak boleh order. Ni saya ajak ni. Saya live ni guna apa buku ring lah sebab saya nak kepak senang saya nak buat live. Tapi kalau saya jual tuan-tuan dan puan-puan boleh buku elok lah, buku elok. Ni saya letak ni sebab saya letik kawan Turkmenistan duduk Mesir. Selain buku fizikal ada juga PDF lah. PDF ni RM10. Kalau buku fizikal harga lain-lain. Ni bahasa-bahasa lain lah. Bahasa Arab ada 4 buku. Kalau beginner kena guna nota zero. Nanti kalau saya rajin saya ajak lah nota zero. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita akan masuk huruf ataf yang keempat. Au. Atau dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Au dengan am. Apa beza dah? Apa beza dah au dengan am? So sini makna lah, maksudnya so setiap huruf ni ataupun partikel dia ada makna dia. Bahasa Arab saya nampak kata tuan-tuan dan puan dia memang banyak layer. Dia memang banyak layer dan dia memang detail lah. Okey. Okay, tuan-tuan dan puan boleh tap screen dan share live saya. Terima kasih kepada yang baru masuk. Okey. Au litakhayyuri au lisyakki. Litakhayyuri au lisyakki. Untuk memilih atau untuk keraguan. Untuk memilih untuk keraguan. Saya live dengan tuan-tuan dan puan ni saya ajak level Al-Azhar lah sebab saya fakulti bahasa Arab, kita panggil kuliah lughah dekat Universiti Al-Azhar Kahirah. So saya dalam buku saya, buku Nahwu Surah Balaghah, saya buat Arab bubuh barai tulis makna, Arab tulis barai bubuh makna. Dan ada jugalah insya-Allah kalau saya larap pukul lepas Zuhur kita akan mengaji sorof lah, sorof. Balaghah ada juga. Balaghah saya tak cadang nak resume balik Balaghah. Balaghah ni ada 3 cabang ilmu. Buku fizikal ada, PDF ada. PDF tu boleh tengok kat phone lah. Okey. Kita ambil au atau yang au lah. Atau am tunggu Ustaz. Okey. Contoh
Kalau tak, insya-Allah boleh nampak. Kalau tak nampak tolong abang saya lah. Naqala al-khabara Muhammadun au Zaidun. Bahasa Arab ni dia punya, saya makan nasi, contoh dia makan nasi, makan dia nasi dulu. Bahasa Arab macam tu. Okey. Telah menyampaikan berita oleh Muhammad atau Zaid. So Zaid ala tufah ni kita panggil al-ma'tuf. Kita panggil al-ma'tuf. Yang saya bobol ni sebab nak abang kata huruf ataf kan, huruf ataf. Ni saya ajak level advance bahasa Arab. Bahasa Arab nahwu saraf balaghah memang level advance. Okey, telah menyampaikan berita Muhammad atau Zaid. So dia memilih atau dia ragu-ragu siapa yang menyampaikan berita, Muhammad ke Zaid. Tak apa, tu tak apalah. Cuma nak abang kat ni mengaji ilmu nahwu ni, dia nak baca baris bagi betul. So kalau Muhammadun ni baris dhammatain, Zaidun pun kena baris dhammatain. Kalau Muhammadun baris fathah, dia pun kena fathah. Kalau sini kasrah, sini pun kasrah. Sebab tu dia panggil al-ma'tuf. Ma'tuf ni dia daripada 4 tawabi'. Pada tuan-tuan dan puan tak tahu tawabi' tu, dalam buku nahwu saya, buku nahwu muka surat, buku ni ada 7 bahagian. Setiap bahagian ada bab-bab sendiri. Ni kita masuk bahagian yang ke-7. Betul bahagian al-qismus sabi'. Bahagian ke-7 at-tawabi'. At-tawabi' ni ada 4. An-na'at, taukid, badal. Sana mana taukid Harry Potter? Kita ada na'at, Melayu panggil na'at. Na'at ni sifat tapi kita tak guna sifat sebab sifat kita nak guna dalam ilmu balaghah. Na'at, taukid, badal, ma'tuf kita nombor 4. Saya ajak live ni Sarawak lah, saya tak ikut undang-undang lah, sebab saya buat live ni kita free kan, bebas kan. So ma'tuf nanti saya akan masuk taukid ke, badal ke, na'at ke. So dia ada ni. So dia masuk kata tawabi' yang mengikuti sebab nampak tak kalau dia fathah nampak tak kalau kita tengok na'at ni. Kalau talibun kalau talibun ni dhammah, dia pun dhammah. Lepas tu na'at ni pada banyak juga. Puan Nur Aini mak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak beli nota untuk beginner? Okey, nota beginner dia ada 2 versi. Versi buku fizikal dan juga versi PDF. Saya tak ada beg kuning sebab saya delete dah beg kuning. Jadi link Wasabi pun kadang-kadang dia tak function. Jadi saya ada, tuan-tuan dan puan-puan boleh ke TikTok channel saya. Dia ada nombor Pak Wahab saya. Ambil je nombor Pak Wahab tu, tuan-tuan dan puan-puan save. Itu nombor Wasabi saya. Ambil je nombor tu. Sebab kadang-kadang kalau saya buat link, kadang-kadang tak boleh tekan. Tuan Ibn Habib, Na'at Basri sifat kufi. Tapi saya lebih pasal apa? Sebab nanti kita mengaji balaghah. Kalau mengaji bab al-qasru ni, buku balaghah siapa nak boleh order. Nanti saya akan live juga balaghah. Al-qasru nah, kita mengaji bab al-qasru. Pengkhususan al-qasru ni. Dia akan guna, nampak tak? Qasru sifatin an mausuf. Nak bezakan sifat dalam balaghah dan sifat dalam nahwu. Kalau sifat dalam nahwu kita panggil na'at lah. Okey. Terus kan? So, kalau saya kata naqala al-khabara min Zaidi min Muhammadin au Zaidin. Kalau Muhammad dia baca baris kasrah, Zaid pun kena baca baris kasrah. Dia kena baca baris kasrah. Okey? Au litakhayuri au lisyakki. Okey, yang ni au selalunya kalau kita nak kata atau kita guna au lah. Tapi kalau kita kalau macam atau yang am, dia macam ni. Okey? Am ni maksud dia lita'yin untuk penentuan. Apa ni? Tuan Siti Wan sesuai tak untuk rujukan bagi kelas sorof. Sorof nahwu ni memang utama lah. Nahwu ni dia memang utama lah. Cuma kalau sorof dia ada buku lain. Ni buku sorof. Sorof kalau bab-bab dia, bab-bab dia macam ni. Ni bab-bab sorof lah. Sorof dia walaupun sikit tapi dia untuk detail sorof lah, sebab dulu nahwu sorof sebab nak membezakan fa'il dengan isim fa'il. Isim fa'il kita sembang dalam sorof. Kalau maf'ulu bihi kita sembang dalam nahwu. Kalau isim maf'ul kita sembang dalam sorof. So kalau seeloknya saya cadangkan 2 buku ni lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh juga dapatkan PDF memang famous lah sebab dia murah dan portable, boleh tengok dalam phone. Ni nota zero bahasa Arab, nahwu, sorof dan juga balaghah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh
ambil nombor Pak Wahab saya di TikTok channel saya lah. Okey. Okey, bila kita guna au yang selalu kita tengok bila kita guna atau yang selalu kita guna atau yang au kan. Bila kita guna atau yang letak ni maksud dia ta'yin. Contoh macam ni. Contohnya Muhammadun ja'a Zaidun. Dia tak guna au, dia guna Sebab di depan ni ada perkataan adakah. Adakah dalam bahasa Arab ada dua nah. Selalu kita guna hal. Tapi di sini kita guna Kalau hal tak apa lagi. Bila guna ni ada banyak maksud. Wahai, adakah kan. Dia banyak. So bila kita kalau saya nak kata hal Muhammadun ja'a au Zaidun, tak apalah hal, tapi kalau kita guna adakah yang so kita guna so dia kaedah bahasa tak boleh guna kena guna Siti Wan, baik, jazakallah wa iyyakum. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tap screen dan share lah. Saya kalau ada soalan apa boleh tanya. Saya tak ajak kat whiteboard sebab kalau saya ajak kat whiteboard, satgi dia jadi buang masa. Saya nak tulis balik dia buang masa. Saya buat ajak guna buku saya senang sikit sebab dia, tulisan aku elok, tulisan saya tak elok. Dulu saya ajak pakai whiteboard kan. Ni saya ajak pakai buku saya sebab tak mau nak buang masa. Tu yang saya kadang-kadang main sejam lebih tu. Tuan Nashnik Shah, ada jual ke kitab ni? Ya, saya ada jual. Saya ada jual. Buku fizikal ada, PDF ada. Buku bahasa Arab ada 4 lah. Nota zero. Mungkin kadang-kadang saya akan buat jugalah bila saya ni kan. Tapi dulu saya dah buat ada tuition. Kemudian buku nota zero, ni beginner kena guna buku ni sebab siapa yang tak ada basic lagi kena guna nota zero. Kalau macam nahu sekarang kita mengenai nahu, insya-Allah lepas Zuhur kita mengenai soraf, balaghah. Sebab saya buat sampai 3, 2, 1. Sebab 3 buku ni nahu soraf balaghah ni dia advance. Dia memang advance. Kalau beginner kena guna buku ni lah. Buku fizikal ada, versi buku fizikal, dan juga versi PDF pun ada. Tuan Adri Alini, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya, Aid Mubarak. Okey. Buku selalunya orang akan beli e-book lah, e-book murah kan. Ada nota zero, nahu, saraf dan balaghah. Okey. Siapa nak boleh ambil nombor Pak Wahab saya. Ambil nombor Pak Wahab saya dekat TikTok channel saya. Tuan Puan Sabar Ali, adakah tu sesuai untuk pertanyaan? Dia macam ni. Ni dia adalah atau untuk tanya. Sebab ni dia sudah masuk adakah. Sebab saya dalam buku nahu saya tak masuk lagi lah buku nahu saya. Al-Istifham kan. Al-Istifham. Bahasa Arab. Terima kasih Puan Norani bagi Hakmi, syukran. Domain pun saya tak masuk lagi. Istifham, asma' mausulah. Istifham ni. Adakah kita akan guna hal kan? Selalunya adakah adalah hal. Kemudian ada satu lagi, dia adalah hamzah. Orang Arab panggil hamzah, kita panggil alif. Dia nampak tak? Terima kasih Puan Rashidah bagi Hakmi. Ara'aita Muhammadan am Aliyan? Adakah kamu telah melihat Muhammad atau Ali? So atau yang dia mestilah didahului oleh tu ni. Adakah? Ni ada banyak maksud. Satu lagi adakah? Satu lagi yang munada. Mana munada? Dia masuk ni munada. Mana? Munada iaitu kata nama seru. Nampak tak? Kita guna ya kan? Ya, wahai kan? Dia ada banyak. Dia ada ai, ayah, haya, ai, ya, wa. Terima kasih Puan Adri Alili bagi Hakmi. So ni, untuk panggil orang dekat. Tapi selalu kita akan guna ya lah sebab ya ni dia boleh dekat, boleh jauh. Cuma wa ni untuk meratapi lah. Siapa nak buku nahu saya boleh ni. Buku fizikal ada, PDF pun ada. Siapa nak boleh order. Boleh ambil nombor Pak Wahab saya. Saya menjual dalam nombor Pak Wahab saya. Nombor Wasabi jadi TikTok profile saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah boleh follow kan. Ni atau untuk yang umum lah. Atau untuk yang umum. Cuma atau yang ni dia khusus sebab dia mestilah didahului oleh hamzah. Sebab tu saya tak ajak kat whiteboard dah tuan-tuan. Saya tak ajak kat whiteboard dah. Sebab kalau saya tulis kat whiteboard, tulisan saya tu kan elok pun. Jadi saya nak kena tulis balik. Jadi membuang masa lah. Sini bila guna buku ni,
Dia ada jadual kan, ada tulis makna. Jadi saya tak gaduh buang masa dah. So saya akan buat live insya-Allah Nahwu Surah Balaghah. Even kalau saya nak buat macam semalam saya buat live bahasa Rusia pun, saya tak pakai whiteboard dah, saya tulis kat ni aja. Okey. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan faham, sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan faham memang walaupun sikit memang alhamdulillah lah. Sebab apa yang Nahwu Surah Balaghah ni, Nahwu Surah Balaghah ni dia advance, Nahwu Surah Balaghah ni. Saya tunjuk ni lah. Nahwu Surah dan Balaghah ni advance. Jadi dan saya pula ajar ikut level Al-Azhar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh faham, alhamdulillah, kira rahmat besar Allah boleh faham, sebab dia memang advance dah. Tuan Nashnik Shop, saya dah wasabi Ustaz. Okey, baik, nanti saya reply lah. Okey, siapa-siapa nak buku fizikal atau PDF, versi buku fizikal atau versi PDF, boleh ambil nombor Pak Wahab saya. Saya tak buat dah beg kuning. Beg kuning ni macam payah cerita. Tu kena sembang tepi lah. Kalau nak tahu tentang beg kuning ni, di sisi gelap dah, kena sembang tepi lah. Okey, fahamlah kita au da am. So kita ada 1 2 3 4, ada 4 lagi. Okey, yang 3 ni dia macam nak sama, tapi dia tak sama. Dia ada la, tidak atau bukan, lakin, tetapi, bal ni selalu kita akan kata bahkan Arab ni dia satu maksudnya tetapi sebenarnya. So dia ataf lah. Okey. Yang satu ni kita tengok dulu. Okey, la maksud dia tu bukan, maknanya tusbitu ma qablaha wa tanfi ma ba'daha. Itu untuk mengesahkan pernyataan yang pertama. So dia mengiyakan pengesahan pernyataan yang pertama dan menafikan pernyataan kedua. Pernyataan pertama tu betul, pernyataan kedua tu tak betul. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan-soalan apa boleh tanya lah. Boleh tanya. Nak tanya bahasa Arab ke, Nahwu Surah Balaghah ke, nak tanya benda luar topik ke, boleh semua, boleh belakang. Okey. Siapa-siapa nak buku, versi buku fizikal ataupun PDF, boleh klik ni wasabi saya di top profile. Okey. Contoh. Nadajal ainabu la at-tufahu. Tufah ni dia bukan selalu tufah kita sebiji apple kan. Sebenarnya tufah ni banyak buah apple. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam buku Nahwu saya, buku Nahwu bab ni isim jinsi. Isim jinsi kita ada isim jinsi, kita ada isim jinsi ifradi. Kalau Inggeris kita panggil uncountable noun lah. Padahal kita ada isim jinsi jam'i. So macam tufah ni kita di sekolah diajar tufah ni sebiji buah apple. Tak. Sebenarnya tufah ni adalah buah apple jamak, sebab tu ismul jinsi jam'i. Sebenarnya kalau mufrad ada sebiji buah apple adalah tufahatun. Ni dia. Ni senarai yang selalu kita tengok lah. InsyaAllah nanti saya masuk dah, nanti saya akan ulang balik lah. Lepas tu yang ni yang lebih kepada bangsa lah, macam Yahudun, orang Yahudi, kalau Yahudi macam Quraisy, li'ila fi Quraisy. Quraisy tu betul dalam muqabilah tu, Quraisy tu maksud dia orang-orang Quraisy. Tapi kalau seorang Quraisy, Quraisyiyun. Ni dia. Okey. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan minat buku fizikal atau PDF, boleh klik boleh ambil nombor Pak Wahab saya di TikTok profile. Okey, nampak tak? La ni dia menafikan, dia mengesahkan pernyataan pertama dan menafikan pernyataan kedua. Terima kasih Tuan Puan Adrin dia bagi donat. Nadajal ainabu la at-tufahu, buah anggur yang masak, bukannya buah apple. Jadi kalau ainab dibaca, dia mengaji Nahwu ni, dia nak, terima kasih Puan Adrin dia bagi perfume. Dia sebab mengaji Nahwu ni, kalau kita mengaji Nahwu ni, kalau Melayu kita kata grammar tata bahasa. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kat kuliah lurah di Universiti Azhar, dia akan kata Nahwu ni nak baca baris bagi betul. Terima kasih Puan ini bagi aiskrim. Syukran. Okey, faham kan? Atau boleh segak saya kata dakhala Muhammadun la Zaidun. Boleh? Dakhala Muhammadun la Zaidun. Muhammad yang masuk, bukannya Zaid. Jadi kalau Aina baca dhammah, Tufah baca dhammah. Kalau kita buat ni contoh ni lah, kalau kita kata dakhala Muhammadun la Zaidun, maka si Puan ini bagi finger heart. Muhammad baca dhammah, Zaid pun baca dhammah. Dia macam tu. Ni saya bubuh penyepit bagi dia tak ni. Penyepit bagi dia tak ni kan, senang sikit. Saya pun fikir juga macam mana lah nak live Nahwu Surah Balaghah. Sebab Nahwu Surah Balaghah ni memang memang payah. Bukan kata jalan-jalan, memang dia payah sungguh. Allah Puan ini bagi lagi syukran Puan bagi bracelet. Segan saya. Puan bagi lagi popular food. Astagfirullahaladzim. Syukran Puan. Saya segan dengan Puan bagi banyak. Okay. Dia mengaji Nahwu ni senang. Dia nak baca baris bagi betul.
Mungkin tuan-tuan dan puan heran. Pasal dulu kita panggil qawaid kan. Okey, dalam buku Sorof, di bahagian terakhir, ya, muka surat 96 lah buku Sorof, saya akhir kata, apa dia? Dulu, Nahu Sorof ni satu. Dia combine satu. Kita panggil Al-Qawaid. Qawaid. Zaman saya form 1 dulu, kami panggil Qawaid. Tapi, ulama lurah yang terkemudian memisahkan Nahu dan Sorof menjadi dua ilmu yang berbeza lah. So, Nahu, Sorof. Dulu, Nahu dan Sorof combine jadi Qawaid. So, pasal apa? Allah. Okay. Sebab dulu, saya tunjuk ni lah. Senang sikit, tak nak pegang buku. Dulu, Nahu dan Sorof, dia adalah combine menjadi Al-Qawaid. Tapi dipisahkan. Apa ni? Wow, besok. Wow, buku baru. Buku baru. Ni buku baru. Buku baru yang Nota Zero, Ibrani, Rusia, Turki, Jerman. Buku baru. Jadi, terima kasih Pak Ali bagi perfume. Saya segar. Bagi banyak. Segar saya. Jadi, pasal apa ulama terkemudian memisahkan Nahu, Sorof menjadi dua disiplin ilmu berbeza? Sebab orang confused. Maf'ul bihi dalam ilmu Nahu dengan isim maf'ul dalam ilmu Sorof. Fa'il dan naib fa'il dalam ilmu Nahu dengan isim fa'il dalam ilmu Sorof. Orang ni isim zaman, Zorof zaman, Zorof makan dalam Nahu. Isim zaman, isim makan dalam Sorof. Orang, jadi ulama pisahkan dia. Apa ni? Tuan SBI, Nahu Sorof kena baca hari baru boleh faham. Sebab tu saya buat live tiap hari. Sebab saya buat live tiap hari bagi. Sebab saya pun nak kena beramal juga. Kalau tak beramal lupa. Puan di 0504. Ustaz macam nak beli buku ni? Okey, saya tak ada dah TikTok beg kuning, saya tak buat dah. Beg kuning ni macam memayahkan di saya. Sebab kalau siapa-siapa nak tahu, contohkan tuan-tuan dan puan nak buat nego kat TikTok ke, dia punya sisi gelap beg kuning tu kita kena sembang tepi. Tak mau sembang lelah lah. Dia banyak. Kadang-kadang kawan-kawan yang buat beg kuning pun meluah perasaan lah benda yang sama. Okey, siapa-siapa nak buku saya, buku atau PDF lah, buku fizikal ada, PDF ada. PDF lagi murah lah. Boleh ambil nombor Pak Wahab saya, nombor Wasabi saya, Pak Wahab saya di TikTok, channel saya lah. Tuan-tuan dan puan save lah nombor tu, nanti hantar saja mesej ke Pak Wahab saya. Ambil mesej Pak Wahab saya, nanti saya buat Pak Wahab lah. Ataupun tuan-tuan dan puan boleh DM saya, tulis nombor phone, nanti saya Pak Wahab tuan-tuan dan puan. Boleh faham kan Pak Wahab kan? Dalam TikTok ni kau boleh cakap macam-macam. Kalau tuan-tuan dan puan macam renyah lah, orang Kedah panggil renyah, macam payah lah nak save nombor. Okey, boleh DM saya, dan tulis nombor, nanti saya Pak Wahabkan tuan-tuan dan puan. Dah tengok isi dalam kan, sebab kalau kat Pak Wahab saya tu dalam katalog tu dah ada isi dalam dah. Puan Sabrah Jalil faham baik puan. SBI ingat Pak Wahabi dah tuan SBI. Dalam TikTok ni nama-nama apps tak boleh sebut. Nama-nama apps macam F biru tu saya panggil Facebook. Kalau kita tengok video-video saya panggil Utubi. Dia tak boleh sebut. Kalau macam S color orange kita beli barang tu saya panggil Abang Sopi. Dalam TikTok ni tak boleh buat lebih kurang, sebab TikTok ni dia banyak undang-undang. Undang-undang yang merenyahkan saya lah. Okey, kita teruskan. Okey, untuk law dia mengiyakan, dia kat sini ada dua statement. Nadajal Ainat dengan Latufah. Tuan-tuan buat lah. Saya kata apa? Najaha Muhammadun la Zaidun. Telah berjaya Muhammad, bukan Zaid. Tapi Muhammadun baca dhammah, Zaidun pun kena baca dhammah. Dia macam tu bahasa Arab. Bahasa Arab. Okey. Kalau saya lagi, mungkin saya buat bahasa Ibrani ke sebelum tengah hari macam tu lah. Sebab live saya ni lebih kepada fokus kepada Nahu Sorof lah. Nahu Sorof Balaghah tu mungkin seminggu sekali, 10 hari sekali. Sebab Balaghah tu tinggi sangat. Saya pun pening. Saya mengaji kuliah lughah pun pening. Orang Arab pun tak ni, buku Balaghah ni, subjek Balaghah ni Arab pun surrender lah. Sebab dia Balaghah ni dia kombinasi 3 cabang ilmu. Nampak tak? Kita ada ilmu ma'ani, seni makna. Sebab tu dalam buku saya kandungan pun saya buat makna juga lah. Ilmu ma'ani kami kat Universiti Azhar kami kena mengaji 2 tahun. Tahun 1 dan tahun 2 tu memang banyak. Banyak pernihan. Lepas tu kita ada ilmu bayan, iaitu seni pernyataan. Hak ni tahun 3 akan ngaji. Tapi budak-budak sekolah menengah, especially form 4 lah, form 4, form 5 pening juga. Sebab dia ada isti'arah makniyah dengan isti'arah tasrihiyah. Apa beza dah? Dalam buku ni saya dah bubuh dah. Dan kita ada ilmu badi'. Ilmu badi' ni favourite saya lah. Okay? Siapa-siapa nak buku fizikal atau PDF,
boleh ambil nombor Pak Wahab ataupun DM saya di TikTok. Boleh DM saya. Nanti saya akan mesej. Kemudian kita berturut kepada lakin. Okey. Lakin dengan bal sama. Tanfi, ma, qablaha, wa, tusbitu, ma, ba'daha. Okey. Tanfi ma qablaha, wa tusbitu ma ba'daha. Ni ayat Arab. Saya bubuh terjemahan ikut cara Melayu lah. Okey, siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF boleh ambil nombor saya, nombor Pak Wahab saya di TikTok profile, nombor Wasabi ataupun boleh DM saya di TikTok lah. Nanti saya reply. Okey, untuk menafikan pernyataan yang pertama, tadi mengesahkan, ni menafikan. Untuk menafikan pernyataan yang pertama, terima kasih Pak Adrin Ali ni bagi bunga roh segar ya. Untuk menafikan pernyataan pertama dan mengesahkan pernyataan kedua. Sini. Sini. Ma najaha Zaidun. Ma najaha Zaidun. Lakin akhuhu. Ma najaha Zaidun lakin akhuhu. Ma najaha Zaidun lakin akhuhu. So, kita okey, bayang. Bukan Zaid yang berjaya. Tetapi saudara lakinya berjaya. Ataupun kalau tak mau buat akhuhu, buhlah apa nama Muhammadun ke Aliun ke ikutlah. Dia menafikan. So, menafikan pernyataan pertama. Bukan Zaid yang berjaya. Tapi saudaranya. Brother dah lah. Abang ke adik laki ya. Kemudian boleh faham kan? So yang laki dengan bal ni dia kontras dengan la. La mengesahkan pernyataan pertama dan menafikan pernyataan kedua. Yang laki dengan bal dia kontras. Dia menafikan pernyataan yang pertama dan mengesahkan pernyataan kedua. Cuma bal ni dia ada sedikit penambahan lah. Okey? Boleh faham tak? Okey. Okey, bal ni bahakalah masuk kata tetapi sebenarnya. Okey, samalah tanfi ma qablaha wa tusbitu ma ba'daha. Untuk menafikan pernyataan yang pertama dan mengesahkan pernyataan yang kedua. Sama je, sama. Tuan difference nanti. Boketo pala, boketo baru haba. Okey. Apa Allah, terima kasih puan adik Ali ni segar saya. Syukuran bagi bunga ros. Okey, tuan-tuan puan kalau ada soalan apa boleh tanya, boleh tanya. Boleh tanya. Ya Allah, 19 bunga ros. Terima kasih syukuran puan adik Ali. Saya segar lah puan. Tak apa-apa, jazakumullah khairah di pagi Sabtu ni. Hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Sabtu lah dah. Otak tak betul. Okey, yang ni ada sedikit penambahan dengan laki ni. Ketika memperbetulkan pernyataan pertama yang tersilap, mungkin dia tergelak lidah ke, mungkin dia lupa ke, mungkin dia ralik ke, kita tak tahu, Allah alam. Dia ni bal ni dia nak ni menafikan dan mengesahkan. Ni pun menafikan dan mengesahkan, tapi dia macam nak perbetul sebab mungkin dia lupa, mungkin dia tergelak lidah, mungkin dia cakap, dia fikir aku lain, kita tak tahulah. Okey, sini qama Muhammadun. Bal Zaidun. Saya lah buat kan. Qama, kalau kali-kali kita tak faham bal ni, kita kata qama Muhammadun bal Zaidun. Penulis ataupun orang yang bercakap nak kata siapa? Bangun Muhammad ke Zaid? Awak jadi ni. Apa ni? Zaid Yom Rishon. Nakhon. Hayom Yom Rishon. Aval Lifnei Zaid Ani Syakhti. Sorry lah, saya cakap Ibrani sikit. Dan Tuan Differenti ni dia reti juga. Dia reti bukan reti juga, reti banyak bahasa Ibrani cakap-cakap kan. Orang Islam tak sesak masuk lah ya. Okey. Qama Muhammadun Bazaidun. Okey, kalau kita tengok dari segi luaran, penulis ni ataupun orang yang kata ni nak kata Muhammad bangun ke Zaidun bangun. Sebab tu kita mengaji nahu. Kita nak tahu apa maksud ba tu, maksud detail dia. Sini. Telah bangun Muhammad dalam Quran. Bukan. Tetapi sebenarnya Zaid yang telah bangun. Jadi dia silap, nampak? Dia tersilap. Mungkin dia tersilap, mungkin dia lupa, mungkin dia keliru, mungkin dia celaru. Orang Kedah panggil celaru. Mungkin dia pergi ralik. Kita tak tahulah. Tapi yang penting dia tersilap. So dia nak perbetul balik statement ni dia kata bal Zaidun. Bukan. Tapi sebenarnya Zaid yang telah bangun. Zaid yang telah bangun. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa-siapa jika berminat dengan buku fizikal, fizikal ataupun buku besar nak nampak ataupun PDF, boleh ambil nombor Pak Wahab saya di TikTok profile ataupun boleh DM saya di TikTok. Nanti saya reply. Saya tak buat beg kuning dah. Beg kuning ni dia sisi gelap. Kita kena sembang tepi. Okay. So, boleh faham lah. Law. Okay lah. Ni saya ajak benda Evan. Law ni mengesahkan pertama, menafikan yang kedua. Laki dengan bal, dia kontras daripada law. Dia menafikan yang pertama dan mengesahkan statement kedua.
Cuma untuk ba dia ada sedikit penambahan lah. Sebab dia silap. Dia silap. Tapi tuan-tuan dan puan kalau tengok ba dalam Al-Quran jangan kata Allah silap. Hak tu Al-Quran dia cerita lain. Al-Quran dia cerita lain. Hak ni kita sembang dari segi cakap harian dan juga penulisan yang manusia. Cakap yang manusia cakap dan penulisan yang manusia tulis. Yang Quran jangan silap faham dengan yang ni. Jangan silap faham dengan yang ni. Okey. Rompak boleh kalau siapa minat dengan buku fizikal atau PDF boleh ambil nombor Pak Wahab ataupun boleh DM saya di TikTok nanti saya reply. Tapi kalau tuan-tuan dan puan DM saya kat TikTok, better tulis siap-siap kalau nak tulis siap-siap nombor Pak Wahab, Wasabi kan. Okey, last hatta. Lagi hatta ni saya nak hurai juga sebab dia hatta ni dia ada maksud tiga tajuk. Okey. Hatta maksud dia sehingga. Kita tahu hatta tu sehingga tapi dalam bab ma'tuf, kata perkataan yang dihubungkan ataupun conjunction, saya mesti terjemahkan hatta bukan sehingga. Hatta ni maksud dia sehinggakan. Okey. Maksud dia makna untuk huruf, nak kata huruf ataupun kita patah partikel dia jantina, nak kata laki boleh, kata perempuan boleh. Muzakkar boleh ni. Ni nampak dia terpotong kan. Tapi kalau saya jual kat tuan-tuan dan perempuan, dia tak terpotong lah, saya buat elok lah. Nampak ni terpotong kan. Parti. Asalnya partikel parti kan. Dia terpotong dengan ring. Tapi bila saya jual kat tuan-tuan perempuan, dia elok dah lah. Partikel elok. Okay. Terima kasih Puan Adini bagi love. Bagi heart. Okay. Sehingga akan saya tambahkan. Hatta sehingga tapi saya tambahkan. Okay. Lil ghayati. Menunjukkan sampai ke tahap yang paling maksimum. Terima kasih Pak Alini bagi hak sekali lagi. Okey. Farral aduwu hatta alqaidu. Bukan hatta kalau jumpa dengan isim kena baca bagi kasrah ke? Oh, tak baca hatta alqaidi sebab dalam Quran hatta matla'il fajriyan. Pasal apa baca dhammah macam adu? Sebab itulah kata qaid ni dia maktuf. Okey, musuh telah melarikan diri sehinggakan panglima tentera juga melarikan diri. Maksud kata geng musuh tu dia punya formation tentera dia pakai nak rosak dah. So hatta di dalam ayat kita mengaji ni dia huruf ataf. So kalau depan kita nak cerita dia ni baca bagi dhammah, sini pun dhammah, kalau sini kasrah, kalau sini fathah, sini pun fathah. Contoh saya kata ra'aitul aduwa, kita tukar sikit lah. Tadi dia dhammah, kita tukar di kasrah, jadi fathah. Saya telah melihat ra'aitul aduwa hatta alqaida. Saya telah melihat musuh sehingga panglima perang pun saya tengok juga. Maksud kata semua mai lah. Ra'aitul aduwa hatta alqaida. Sebab tu nak sini ma'tuf. Ma'tuf, okey. Apa ma'tuf? Kita tengok sikit. Baca sini. Ma'tuf belakang sikit. Ma'tuf tu perkataan yang dihubungkan dia mai selepas partikel ni. Yang waw ka fa ka summa au am la lakin bal hatta dia mai saja isim kata nama selepas salah satu daripada 9 ni dia panggil ma'tuf. Ma'tuf. Tapi kalau sebelum dia yang diikut baru kita panggil ma'tuf alaihi. Perkataan disambungkan ke atasnya ma'tuf alaihi ni. Ni huruf waw apa huruf ataf. Ma'tuf alaih, huruf ataf, al-ma'tuf. Yang ni semua kita panggil ataf, atfun nasaqi. Sambungan berurutan. Kalau ataf bayan tu dia masuk balarah. Ni atfun nasaqi. Okey, yang saya kata hatta tu. Ni saya nak ajak live, saya guna yang photostik lah sebab saya nak ajak live kan. Ni. Kita masuk nawasib. Okey. Hatta juga adalah huruf nasab. Saya kena kepit. Okey. Hatta ni sehingga, tadi sehinggakan. Apa ni tuan, kalau kata kita apa ni palong, kitab nahu ni saya nak ajak live. Sebab tu saya buat ring. Tapi kalau nak beli buku fizikal PDF ada. Ni buku yang saya jual lah. Ni buku saya jual. Buku yang saya jual. Siapa nak boleh saya tak ada beg kuning, saya delete dah beg kuning. Boleh ambil nombor Pak Wahab saya ataupun boleh DM saya kalau nak buku ataupun nak PDF.
Dalam buku ataupun PDF, semua saya jual. 2 versi saya jual. Bahasa Arab nampak. Okey. Hatta kita tak apalah. Nanti kita masuklah ni. Bagi kita habis semua tu. Lepas tu saya dah buat dah ni. Okey, perhatian. Situasi 1, situasi 2. Partikel hatta sehingga lah kan. Hanya membuatkan fi'il mudhari' present tense sahaja menjadi mansub. Mansub ni senang kata dia mercu tanda dia jadi fathah. Ni yu'zanu, tapi sebelum ada hatta yu'zana. Puan adik-adik ni, kitab fizikal ada lagi Ustaz? Ya, kitab fizikal saya baru restock. Kitab fizikal saya baru restock. Tapi ada. Tapi kalau macam PDF ni orang famous lagi lah sebab dia RM10 Kalau buku fizikal mahal sikit lah. Sebab buku fizikal model apa semua postage lah. Tapi kalau e-book ni murah lah RM10. Kalau nak beli 4 ni bahasa Arab RM40 lah. Buku fizikal ada ready stock. Buku bahasa asing pun ready stock. Rusia, Ibrani. Kalau saya larap tengah hari saya buat Ibrani lah. Tapi lepas tu saya nak buat sorab. Ada Jerman. Kemudian ada Turki. Buku fizikal Arab, buku fizikal dan juga buku fizikal bahasa-bahasa saya semua ada di stok. Saya kalau macam stok saya nak habis memang saya restock sebab kadang-kadang kita tak mahu lah orang macam nak, kita pun biasa nak beli kalau habis stok siapa dia beli banyak kita marah orang lain sebab orang lain bagi out of stock kan. Jadi saya memang ada di stok semua. Okey, hatta akan menjadikan fi'il mudhari' menjadi mansub. Saya buat akuzatif lah. Mansub ni senang kata mercu tanda mansub ni menjadikan fi'il mudhari' bagai fathah. Yu'zanu jadi yu'zana. Tapi hatta juga pula akan buat isim nampak ni fi'il mudhari'. Fi'il madhi, fi'il amar tak boleh. Sebab fi'il madhi dengan fi'il amar dia memang beni. Dia punya baris memang fix dah, dia tak boleh apa dah, tak boleh ubah dah. Fi'il mudhari' baris selalu ubah kan. Sagi dhammah, sagi fathah, sagi sukun kan. Okey, hak ni hatta buatkan fi'il mudhari' present tense menjadi fathah. Tapi hatta membuatkan isim saja kata nama menjadi majrur. Hak ni ni masuk huruf jar. Senang ingat hatta matla'il fajri. Sebab kalau tuan-tuan tengok hatta ni dia termasuk hatta yang buat fi'il mudhari' jadi masuk dia masuk nawasibul fi'il mudhari' ketika akuzatif pada present tense. So ada 12 lah. An, lan, izan, kai, lam kai ataupun kita panggil lam ta'lil. Ni nahu ni mak evan lah tuan-tuan barang. Betul kita ada lagi lamul aqibah, lamul juhud ataupun nama satu lagi lamun nafi, wawul ma'iyah au fa'us sababiyah. Dia ada 12 partikel semua. Summa hatta ada 12. Sebab tu saya tak perhatian. Jawazim ni ada banyak lah. Tak mau masuk lagi. Okey, yang kata tu okey, siapa-siapa nak buku fizikal atau PDF boleh klik Liwasabi saya. Boleh ambil nombor Pak Wahab saya. Saya delete Liwasabi sebab Liwasabi tu macam tak function lah. Ataupun boleh DM saya di TikTok profile. Okey, ni huruf jar. Saya huruf jar. Huruf jar kita mengaji 9 kan. Tapi dekat Azhar kami mengaji 20. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-kaf, al-lam, al-ba, al-waw, at-ta, muz, munzu, hatta. Inilah hatta. Tapi hatta kat sini menjadikan huruf isim tu menjadi dia menjadikan isim saja menjadi majrur kasrah. Mata, kai, la'alla, khala, ada, hasya. So setiap huruf jar ni kami mengaji kat Azhar dia ada makna dia. Contoh dia macam perkataan min. Ada masuk alif tidak, permulaan. Ni contoh ayat Quran lah. Kemudian makna lagi az-zarfiyah, makna ada fi. Madza khalaqu minal ard. Maksud dia bukan daripada bumi. Di bumi. Adakah yang mereka ciptakan dari bahagian bumi? Di bumi. Itu di bumi. Ertinya di bumi. So kita tengok hatta tadi. Ada hatta. Okay, siapa-siapa nak buku ataupun versi PDF boleh klik, boleh ambil nombor Pak Wahab saya di TikTok profile ataupun boleh DM saya. Okey, nampak tak? Hatta maksudnya, tapi walaupun sini macam ni, tapi saya jual elok kat tuan-tuan dan puan. Okey. Al-Intiha. Surah Al-Qadrah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nampak tak? Hatta, selepas hatta asal dia matla'un tapi jadi matla'i sebab ni isim. Tapi kalau sini fi'il mudhari' dia tak baca kasrah, dia baca fathah. Dia baca fathah. Yang kita mengaji hari ini
Taukid nanti saya ajaklah taukid. Taukid, badal apa semua. Nanti kita mengaji badal. Yang kita mengaji hatta ni dia bukan kat sini ni dia singgahkan dia bukan maksud huruf, dia bukan huruf nasab dan dia bukan huruf jar dalam konteks ni lah. Hatta ni boleh jadi 3, huruf nasab boleh, huruf jar boleh, huruf ataf boleh, tapi kat sini huruf ataf, so dia al-ma'tuf, huruf ataf ma'tuf dia kena ikut ma'tuf alaih. Kalau tuan-tuan tengok Zaid ni ma'tuf, Zaid ma'tuf, Tufah ma'tuf, akhuhu ma'tuf, Zaid ma'tuf, Al-Qa'id ma'tuf. Summa huruf ataf, am huruf ataf, la huruf ataf, lakin huruf ataf, bal huruf ataf, hatta huruf ataf. Muhammad sebelum dua ni, sebelum dua ni, Muhammad kita ma'tuf alaih, Muhammad ma'tuf alaih, Muhammad ma'tuf alaih, Al-Anabu ma'tuf alaih, Zaidun ma'tuf alaih, Muhammad ma'tuf alaih, Al-Adu ma'tuf alaih. Tuan Hebat Natural. Pak Long nak tanya, ada pengajian setiap kitab tak? Ya, pengajian kitab memang saya duk ajak. Saya lebih fokus pada Nahu dan Sorof lah. Mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ke 10 hari sekali saya akan ajak Balaghah. Untuk Nota Zero, saya akan ajak juga, tapi kadang-kadang lah. Tapi dulu saya buat tuition, video adalah grup Facebook tertutup, saya tengah duk proses, saya tengah duk usahakan untuk download. Dan Nota Zero, Ibrani, Rusia, Turki, Deutsch, Jerman, saya buat live juga, tapi tak banyak macam Nahu Soroh lah, sebab saya nak pegang main Nahu Soroh. Sebab pegang main Nahu Soroh barulah boleh masuk Balaghah, sebab Balaghah ni dia 3 cabang ilmu. Memang saya buat Tuan Herbal Natural. Setiap buku saya ni PDF saya buat juga. Buku PDF ada, buku fizikal ada. Saya memang akan buat live memang. Sebab kalau saya tak buat live, tuan-tuan dan puan, saya nak sebab kalau saya tak buat live, even bahasa-bahasa saya jadi lupa. Serius sahabat, saya jadi cikgu selama 6 tahun. Biasalah kita mengajar tingkatan 1, tingkatan 2, kita terikat dengan silibus. Nahu Soroh ni budak-budak tambah-tambah Balaghah mengaji form 4. Saya ni form Nahu Soroh mengaji zaman silibus dululah. Lalu Azhari form 1 pun kena mengaji zaman saya. Nahu Soroh Balaghah form 1 form 2 tak ada. Form 3 baru mengaji Nahu Soroh, form 4 baru mengaji Balaghah. Saya ngajak form 1 form 2. Jadi bukan sekadar hak ni lah, hak asal pun lupa. Bahasa Ibrani seorang kata lupa. Lalu saya buat ajar sendiri, senang saya nak ngulang. Okey Ustaz. Tuan Deja ni Nota Zero Bahasa Arab tu macam mana? Okey, Nota Zero Bahasa Arab, buku fizikal ada, PDF ada. Okey, dia macam ni. Saya duduk Mesir 8 tahun. Pasal apa kawan-kawan kat Mesir, abang-abang senior tak boleh bahasa Arab. Dan pasal apa saya cikgu budak-budak tak boleh bahasa Arab. Even guru-guru ustaz-ustaz pun tak boleh bahasa Arab. Ni kita cerita apa, bukan kita nak tunding orang. Kita nak buka ni. Ni so berdasarkan pengalaman 8 tahun kat Mesir dan 6 tahun jadi cikgu, saya buat buku ni. Sebab orang kena tahu. Dalam buku ni, first page saya kena terang. Bahasa Arab dunia ada 2 jenis, Fusha dengan Amiyah. Kita dalam dunia ni mengaji dan belajar Fusha. Amiyah ni belajar tengok TV ke, belajar ngarap ke, tengok drama Arab ke, belajar kat lagu. Tak ada siapa ajak Amiyah. Mungkin untuk orang yang ada kursus intensif di Mesir ke, ataupun nak pergi Jordan boleh mengaji. Tapi dalam live ke, dalam universiti ke apa, mereka tak mengaji Amiyah, mengaji Fusha. Quran yang tuan-tuan dah baca dalam semayang tu, dah baca dalam semayang, baca doa lepas semayang wirid, betul tu bahasa Arab Fusha. Saya buka tuan dah jenis lah. Tuan Acan 369. Kalau nak buat tu live ke rakaman. Yang saya buat live ni ada rakaman. Ni TikTok tengah rakam. Sekejap saya upload. Saya upload ke Utubi lah. Utubi saya pun nama Pak Nushidi juga ada laman TV. Okey. Kemudian tak ni sana. Kemudian baru saya masuk ucapan. Dia baca ucapan. Okey. Dulu saya buat ada tuition. Saya buat screen, saya guna software. Tak lebat lah software dalam TikTok ni, kena ban pula kan. Software. Video tu ada kat Facebook tertutup. Nanti saya kena proses dan saya download dan ke komputer dan saya upload balik. Okey, lepas tu hak ni benda-benda. Okey, hak ni bila mengaji bahasa Arab kena tahu istilah ni lah. Kadang-kadang orang tak tahu. Tuan Acar tinggal kelas yang kena bayar tu lah ke rakaman. Kelas saya tak buat dah. Sebab dulu saya buat ada 200 lebih student, tapi depa macam tak macam mengaji main-main lah. Saya malas lah. Dia macam mengaji main-main, macam malas. Okey. Jadi saya terminate. Jadi sebelum saya terminate, saya dah ajak sampai sini.
sampai nombor. Nombor saya bagi sampai 900 bilion. Yang ni saya tak buat lagi. Tuition saya terminate semalahan. Okay. Okay, ni nota 0. Kena tahu lah domir. Domir kan. Kemudian ketika tuan-tuan dan puan nak berdoa ke, wa iyyakum. Terima kasih pemain ni bagi hak mi syukran. Wa iyyakum ke, wa iyyakuma ke, alaihi salam ni lah. Ni bila kita nak berdoa lah. Berdoa. Saya sedar Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alhuma. Okey, lepas tu kita akan masuk dia punya buku nota 0, dia punya ni vocab. Setiap vocab saya bagi dua jawapan salah, satu jawapan betul saya underline. Dan saya selaraskan contoh lah macam untuk sarapan, makan tengah hari, dia tak boleh baca ana akulu. Dia kena baca ana atanawalu. Kalau macam makan garam ke, makan daging, boleh lah ana akulu. Ni ana atanawalu. Saya bersantap lah. So, vocab ni, buku-buku, vocab ni, bukan kadang-kadang saya tanya budak-budak balik Mesir pun mereka tak tahu. Sebab kita budak-budak pergi Mesir, mereka banyak fokus kepada Amiyah. Dia bahasa Amiyah tu bagus, tapi kena mengaji Fusha dulu. Okey, habis vocab ni, masuklah level 2. Level 2 dia macam ni. Bahasa Arab ni 1 kata apa, 2 kata apa, 3 kata apa. Dia jadi faham tu. Syukran afwan lah. Habis level ni saya panggil level 2 lah. Lepas tu level 3. Nak tengok lah. Warna pun ada jantina. Maskulin, feminin, 2 maskulin, warna pun ada jantina. Kemudian masuk level 3 lah. Ni perkataan-perkataan kadang-kadang orang nak guna macam yujat tujat. Mana yujat tujat. Kadang-kadang bila kita ada bila kita, terima kasih Puan Adrian Ali, Allah bagi Bongoro, Tiger Pride dengan Finger Heart, syukur banyak puan, saya segan. Bila nak guna yujat, bila nak guna tujat. Dia tengoklah kalau muzakkar guna yujat, kalau muannats guna tujat. Lepas tu habis ni saya tunjuk jugalah nama-nama bulan Islam macam saya tahu mesti orang tahu Rabiul Awali, Rabiul Akhir dak. Rabiul Al-Awalu sebab hak ni jadi naat bukan mudhaf ilaih. Kita panggil Jamadil Awal, depa panggil Arab panggil Jumadal Ula. Jumadal Ula. Kita panggil Zulkaidah, depa panggil Zulqa'dah. Tuan Dejan ni macam nak beli buku. Okey, siapa-siapa nak buku saya boleh ambil nombor Pak Wahab saya di TikTok channel ataupun nak senang boleh DM saya di TikTok. Bubuh sekali dengan nombor phone, nanti saya wasabi tuan-tuan dan puan. Okey, yang sini nombor kita di Malaysia kita disajikan sampai 1000 saja kan. Saya nak cari ini pun lama juga ni. Saya nak ambil sampai 900 bilion sebab bila kita masuk belah, nampak tuan-tuan nampak bahasa Arab ni. Sini alaf. Bila main atas sini jadi alfa. Lepas tu bila main sini dia jadi alfin. Nak bagi inilah. Ni bahasa Korea 100,000 dia panggil Shipman. Il Samsa O Yu Cilpal Gushi, bahasa saya duduk kawan dengan murid perempuan daripada Korea kita pula cakap Korea ke dia belajar dengan depa. Tulisan Hangul. Okey, juta macam ni. Juta. Lepas tu bilion. Arab tak panggil bilion lah, Arab panggil bilion miliar. Ni. Okey, bila mai tang sini, bila mai muka surah 210 dia dah advance. Saya ana masrur. Kalau perempuan, kalau puan perempuan masrur tu tak boleh kata. Kalau puan kata ana masrur, saya gimana tak boleh sebab perempuan kena letak marbutah. Ni perkataan apa? Handsome ni tak gaduh tulis. Handsome ni semua. Anak murid lelaki ke anak murid perempuan semua dia boleh hafal. Dia tak gaduh tulis, dia tak boleh. Dan dia hafal tak boleh delete lah. Dia suka tak tahu saya tak heran pasal apa semua orang suka perkataan wasi handsome lah. Ni lah saya. Okey, so kalau seorang lelaki handsome wasimun, kalau dua orang lelaki wasiman. Kalau ramai lelaki handsome, nak kata wasimun boleh, nak kata usama boleh. Okey, lepas tu sini daripada advance. Nota 0 lah. Lepas tu masuk fi'il. Future tense. Fi'il amar bukan future tense. Ni fi'il, fi'il amar, dia bukan future tense. Dia kata perintah. Kata perintah. Tapi future tense dia ada dua. Akan pun ada dua. Sa dengan saufa. Ni dia punya negatif dia lah. Ada madi nafi, mudhari' nafi. Fa'il amar tak ada nafi, dia ada nahi. Kemudian okey. Bila hak ni memang advance. Okey, mazaha melawak, yamzahu. Fi'il mudhari' present tense sangat penting ketika nak saraf lah, ketika kita nak buat isim maf'ul, isim zaman, isim makan penting fi'il mudhari' ni. Imzah. Macam sana. Okey, macam saya kata apa? Pi haji. Setelah menunaikan haji, hajjah. Sedang menunaikan haji, yahujju. Pi haji, pi perintah. Hujjah. Hujjah.
Macam mandi. Mandi mana mandi tu? Saat mandi. Mandi. Okay, mandi. Mandi istahamma. Kalau sedang mandi yastahimu. Kalau pergi mandi, saya dulu sebab silap kata istahim bukan istahmim. Istahmim. Apa ni? Tuan Achan tinggal sudah. Kalau beginner guna buku ni. Ya, kalau beginner kena buku ni. Ni lah buku saya yang paling tebal. Dia ada 259 muka surat. Buku saya yang paling tebal. Buku ni dia beginner. Buku ni beginner. Beginner sampai muka surat 106. Tapi kalau intermediate, dia sampai muka surat... saya lah bukan intermediate lah, gatal. Intermediate dia sampai muka surat... saya lah, anggaran saya lah. Sampai muka 209. Okay, start muka surat 210. Sampailah muka surat 200... inilah sampai habis lah. Dia advance. Hak ni memang advance lah. Advance. Fa'ala yufa'ilu apa semua. Okay, habis nota 0. Okay, kalau macam tuan-tuan tengok, Nahu, Soroh Balaghah ni dia memang advance lah, tak boleh buat apa dah. Sebab 3 beradik, sebab tu saya buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sebab dia 3 ilmu yang advance. Sebab ni saya buat 0 lah, 0. Tak tulis lah 0 kan. Okay. Tu dia macam tu cerita dah. Puan Najwa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada beg kuning kau? Tak buat dah, itu buat dah. Saya buat sebulan je beg kuning. Saya tak buat dah beg kuning sebab beg kuning ni nak terang macam mana tuan-tuan dan puan lah. Beg kuning ni dah banyak sisi gelap dah. Kalau tuan-tuan dan puan yang ni lah. Saya tak buat dah beg kuning, saya delete lah. Jadi siapa-siapa nak buku fizikal atau PDF boleh boleh ambil nombor Pak Wahab saya ataupun DM saya di TikTok saya. Okey. Okey, dengan itu saya minta izin untuk live. Kita dah habis dah. InsyaAllah nanti kita mengaji hak lain pula lah. Ni ayat habis dah kan. Okey. Sekali lagi, siapa-siapa nak buku-buku saya. So, ada buku... saya tak ada beg kuning lah. Nota 0. Nahu. Sorof. Dan juga Balaghah. Dan kepada yang peminat bahasa-bahasa asing. Ada Turki. Ada Jerman. Ada Ibrani. Kalau saya larat, saya buat pagi sekali lah. Tengah hari lagi. Rusia. Petang lagi insyaAllah saya nak buat Sorof. Okay. Sekiranya tuan-tuan dan puan minat buku fizikal semua ready stock. Buku fizikal ready stock. Dan juga ataupun versi PDF. Tuan-tuan dan puan boleh ke TikTok channel saya. Ambil nombor Pak Wahab saya. Ataupun cara kedua boleh DM kat TikTok, nanti saya reply nombor tuan-tuan dan puan. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kalau saya larap buat pukul sebelum Zuhur ke, tapi lepas Zuhur insya-Allah saya nak buat Sorof. Lepas Zuhur, mana buku Sorof tu? Lepas Zuhur saya memang niat nak buat Sorof. Tak tahu lagi nak buat tajuk apa sebab saya live secara random lah Sorof. Sorof ni dia main dengan wazan sebab bila kita mengaji Sorof ni dia main dengan fa'ala timbangan wazan. Okey, sekali lagi siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF boleh ambil nombor Pak Wahab saya di TikTok channel ataupun boleh DM nombor tuan-tuan dan puan di TikTok. Nanti saya approve mesej tuan-tuan dan puan dan saya reply. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enau. Mana Enau? Okey, bye.